Abang Dipen. Hari ni hari Jumaat you kerja ke? Ya, ada buka. Buka juga hari ni ya. Ada juga. Ya, macam mana ni? Mari cepat-cepat kita sudah buka ni. Sekejap, abang saya call balik. Terus Derek terus. Tengok dia hari Jumaat apa dia ongkor lagi ni. Okey, kita hari Jumaat dah beroperasi seperti biasa tak ada cuti ya. Biasa tak ada cuti. Okey, tak ada cuti. Okey. Sampai raya. Okey, jom. Kita dah turunkan stok baru Stok baru masuk lagi. Stok baru masuk. Wow, dah penuh nampak. Dah penuh, dah macam cantik-cantik macam-macam. Kita dah susun cantik-cantik. Okey, lagi untuk pengguna BMW dah ada BM ada 4x4. Okey, 4x4. Okey, lagi kita sudah Project U sudah ada. Project U sudah ada. Brembo. Akibono. Okey, 18Z F50. Ada semua ni bang. Cepat datang. Itu D-Max. D-Max ni tak ada tanya time Honda ada ikut tak yang datang. siapa yang pakai rim 19 ke atas boleh ya. Civic Honda. Civic Honda. Dan juga kita ada Brembo Original republish juga R32. R32 sudah. Ini bukan tulis, ini dah tanam ya. Ya engraving ke apa? Ini engraving. Engraving ya. Okey. Okey, lagi ada apa bang? Jom sini. F40, F40. Okey, lagi satu. Kita harga bermula pun daripada sini daripada sini promo raya tu. Harga dah bermula pun daripada sana. Okey, dan juga sesiapa lagi nak buat repair rim ke, cat rim ke ataupun nak welding rim, semua kita dah ada dah. Masa ni lah awal-awal. Skim disc. Okey, nak tukar engine mounting, bushing, sudah ada. Nak siapa-siapa masa memandu ada bunyi kikau, datang terus, tak perlu tunggu bang, nasihat sikit bang, kalau nak balik jauh tu datanglah awal bang. Datang awal-awal, buat permesan awal-awal, buat penyediaan pun awal-awal. Supaya tak kalut, prepare awal lagi bagus. Lagi satu, siapa-siapa nak upgrade lagi, jom. Kita sudah ada. Okey, nak service adjustable pun kita sudah ada. Power decorative kita sudah ada. Alignment kita sudah ada. Okey, sekarang kita tengah viral sekarang kita viral lagi kita punya Wing Impact. Wing Impact Racing Boost. Japan quality Dan satu lagi yang paling penting, ketepatan 100% semasa membelok. Itu susah nak dapat tempat lain. Sebab boleh nampak kita punya banding, kita punya Wing Impact di sini Okey. Dan kita punya OEM di sini. OEM boleh nampak ada dua lubang lah. Betul bang. Bang, kalau macam tu orang tak boleh tahu, you tunjuk sikit pakai you punya tangan bang. Sini saya tunjuk sekali demo lah. Tunjuk dulu baru kita dia nampak. Wow, tu macam mana bang. Untuk abang FD, double mic bang. Okey. Jom kita tunjuk Tunjuk dulu OEM bang. beza dengan OEM dan kita punya Wing Impact Okey. Okey, ini kita punya Wing Impact. Ini OEM boleh nampak dia main lubang